Gaji sejam saya RM33.30. Boleh kira macam ni ke? Mat, you nak naik pangkat tak? Tak nak, Mak. Okey, saya bagi tahu you. You siapkan projek ni, saya akan naikkan awak jadi team leader. Bro, ini peluang keemasan ni. Kalau macam tu, awak ambil lah peluang ni. Saya pergi kerja dulu. Hai, attitude dia ni memang tak baik ah. Bos nak bagi peluang dekat dia, tapi dia tak nak. Oh, dah siap? Dah siap. So, proposal untuk klien minggu depan? Dah bagi bos Molly. Kerja Mat tak pernah salah. Awak risau apa? Bukan ke bos marah? Saya pandai tu marah. Mat, saya rasa proposal ni bagus. Tapi... Bos Molly, dah sampai masa saya balik. Okey, kita bincang esok. Dah 3 tahun, apa pun tak kisah. Dah sampai masa terus balik. Dah sampai masa, semua orang balik. Jomlah. Saya sudah cek dengan HR. 3 tahun ni, dia tak pernah minta cuti. Kerja pun semua hit target. Dan tak pernah minta apa-apa daripada company. Kenapa dia tak naik pangkat lagi ya? Confirm dia ni tengah merajuk lah. Dah kerja 3 tahun. Tapi mungkin dia rasa bos abaikan dia lah. Suruh HR naik pangkat dia. Bagi dia surprise. Surprise tak naik pangkat? Sekarang you manage satu team. Bos Molly, saya nak resign. Apa maksud awak? Baru je naik pangkat, lepas tu nak resign pula. Awak risau tak cukup pengalaman kan? Tak apa. Saya boleh guide awak. Bos Molly, boleh kita kira-kira sikit? Gaji saya sekarang RM8,000 sebulan. Kerja 9-6. Lepas kerja terus balik. Total kerja 8 jam sehari. Gaji sejam more or less 41-60 sen. Lepas jadi team leader, gaji RM9,000 6. Maksudnya, hari-hari ada morning briefing, ni ada meeting, kena tulis report lagi, kena OT 12 jam lagi. Weekend pun saya kena standby. Kalau kira macam ni, gaji sejam saya RM33.30. Boleh kira macam ni ke? Ini tak kira satire jiwa saya. Saya masih bujang lagi, Bos Molly. Saya belum cari jodoh. Hari-hari saya kena attend customer. Kenapa? Sebenarnya, Bos Molly, saya nak buat kerja basic je. Cukup makan, cukup tidur. Okey. Awak balik kerja dulu. Bos Molly, saya rasa apa yang dia cakap tu betul lah. Saya sekarang ni tiap-tiap hari... Stop. Saya ambil kalkulator, saya kira dulu.